Besar. Besar. Wih, kasar. Okey. Alhamdulillah ni. Assalamualaikum, selamat petang dan salam pacak kepada semua. Selamat kembali ke channel Pak An Pacak Official. Aku doakan kepada korang semua yang menonton video aku berada dalam keadaan sihat walafiat, dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan harian korang. Okey, hari ni aku dekat spot KLIA 2. Aku dekat spot KLIA 2. Nak mancing haruan lagi. Dan petang ni aku bersama dengan seorang sahabat aku lah, tapi dia belum sampai lagi. Jadi aku tunggu dia dulu kat pondok ni. Dan kalau korang nak tahu siapa, korang tunggulah video ni kan. Sekejap lagi dia sampai, aku kenal daripada korang. Okey, aku nak siap-siap dulu. Dan mungkin aku nak cast sekejap dekat depan ni, kalau ada rezeki kan. Jadi korang stay tune dan tengok dulu video sampai habis. Sebelum tu, pada korang yang baru jumpa channel aku, jangan lupa untuk belanja button subscribe. Okey, stay tune. Okey geng, rakan komplot kita hari ni Jen geng. Alright Jen ada barang baik ada okey geng, Jen bawa katak madu. Nice. Katak madu geng. Alright, kita cuba hari ni pakai katak hidup. Okey geng. 12 seconds later. Lucut geng, lucut. Ada lagi? Ya, ada. Okey geng, Jen strike. Baik ya. Awal Jen strike ni geng. Katak madu geng. Aku baru nak cucuk katak. Pakai katak geng. Kita main belah dalam ni, try pujuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, keli lah, banyak ah keli. Ada geng. Ada geng, kita biar dulu dia makan. Tengok macam kecil je. Besar geng. Besar. Besar geng. Besar geng. Monster. Alhamdulillah geng. Ingatkan kecil je, makan tweet. Makan tak biar lama. Kena biar dia telan. Sekali besar. Alhamdulillah geng. Aku ingatkan kecil geng. Rupanya boleh tahan saiz. 5 minutes later. Try kat sini. Geram aku dengar meletup-letup kan kat sini.
Ada geng. Tuh. Ui, putus. Putus. Aduh, Jen. Aduh, geng. Sayang, geng. Putus leader, geng. Dia dah telan lah. Tahu leader pendek dah ni. Malas betul aku nak ikat leader ni. Aduh, hai. A few moments later. Jin strap besar. Kasar, Jin. Hui, kasar. Gemuk ikan ni. Pendek dia. Gemuk ah, cacat dia. Ni kalau betul saiz dia ni, besar ni, Jin. Gila kan tengok Jin strike ikan gemuk pendek tengok. Berapa ni? Sekaki lebih panjang tapi besar ikan ni. Padulah. Angkat dua tangan lah pegang ampu. Okey geng, Jin strike padu geng, ikan pendek. Ikan gemuk pendek. Ada. Ada tapi tak tahu dah ada lagi ke tak. Ada yang tepi curut ni. Lucu atas. Si bayi lucu atas. Okey, alhamdulillah. Kena mata geng. Bisa ambil lah. 5 minutes later. Ada lagi. Ada lagi yang biar lu. Okey geng. Alhamdulillah geng. Geng, alhamdulillah geng, ketiga. Okay geng, strike yang ketiga. Saya tapau geng. Okay geng, tengok geng, Jin tak nak kalah tau. Dia lawan balik tu. Oh, katak ada lagi. Saya bawa umpan sikit lah dia raja makan. Tengok lah geng. Katak boleh pakai lagi tu. Cangkuk atas sikit. 3 lah Jin. 3 ekor geng. Okay. Bawa ke depan aku. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, alhamdulillah.
Okay geng, ekor alhamdulillah. Ada geng. Ada geng, ada. Ini curut ni. Curut. Kau nak buat ikan kering kan? Kau nak buat ikan kering kan? Ambil ni cedera parah ha. Telan. Aku biar lama sangat. Okay geng, ikan ni cedera parah geng. Curut. Aku bagi kat sarjan lah. Dia nak ni. Dia nak apa? Buat ikan kering. Saiz cantik ni buat ikan kering. Lagipun dia cedera parah geng. A few moments later. Kita try main kat sini pula geng. Kau ada rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. First cast. First cast tu. Okay geng, first cast geng. Okay geng, cukuplah video untuk hari ni. Alhamdulillah hari ni aku dengan Jen dua-dua ada hasil lah. Ada dalam 5-6 ekor seorang kan. Jadi ya, walaupun hasil tak berapa banyak, tapi alhamdulillah ada juga hasil. Dan ada jugalah yang seekor dua yang saiz 10 tahan lah, hampir-hampir sekilo kan. Yang lain semua saiz curut-curut je lah geng. Ikan pun dah makin berkurang lah. Parit viral pun hari ni kurang sambutan. Mungkin dah habis lah. Ataupun salah satu faktor lagi, air dia keruh. Hari ni air dia keruh. Tadi Jen ada dapat seekor. Jen masih lagi memujuk. Tadi dia ada lucuk seekor. Alhamdulillah lah hari ni ada hasil. Okay, pada korang yang tengok video aku daripada mula sampai habis, aku ucapkan ribuan terima kasih. Pada yang baru sampai dan jumpa channel ni, aku ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ni sebagai tanda sokongan daripada korang. Okay, kita jumpa lagi di video akan datang. Salam pacak daripada aku. Assalamualaikum.